Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel kita Onjolah. Hari ni kita orang nak buat bakar daging. Nak tahu daging apa? Saksikan video sampai habis. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel kami Onjolah. Hari ni kami nak buat bakar-bakar. Bakar lagi dan bakar lagi. So nak tahu kami bakar apa hari ni? Kena tengok video ni sampai habis. Okay? Saksikan. Pagi meniup lembut. Hey, nice. Apinya nice. Balik. Aduh, bapak. Mayamba. Zoom in, zoom out. Pakam. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Nah itu. So, api kita dah siap kan? Saya lupa, dah ada mic. Tak payah dekat-dekat dengan game tu. Api kita dah siap kan? Tinggal nak, bukan dah siap, belum siap sangat lagi. Kita nak tunggu bara. Lepas tu kita start bakar. Bakar apa? Bakar daging kambing. Kami nak bakar kambing. Kita nak ambil kambing tu jauh sangat. Tunggu kawan-kawan tak? Malas sebenarnya. Betul. Bakaran yang pertama, daging kambing. Bismillah. Uish. Kok macam tinggi sangat ah. Dengar bunyi dia, Pak. Dengar bunyi dia. Bunyi zzz. Uish. Pak, awak rakan saya? Tak saya tak. Kakak aku ke Pak? Gagak lah. Lain kali nak akan beritahu. Rakam ni Pak. Ni. Daging. Jangan rakan aku. Rakan daging. Ada mic. Tahu guys kejadian dia. Daging kita. Garing tak? Tapi belum gila sikit. Dia, kita orang tak pakar nak masak daging. Dia tak tahu macam mana tengok. Macam ni kan. Crispy bird ke tak? Okey, sekarang kita nak masak bakar daging, daging kambing. Ni yang tadi Angah dah buat. Nanti kan kejadian dia. Macam ni mesti lah. Ini tak ada. Dengan lemak lah sedap kan. Pak. Boleh tambah lagi buat dekat seperti tu. Tambah lagi tambah lagi. Dia nanti kita ulang balik kan.
Abang. Tembak kipas tak? Kita tengok. Kipas baru. Ya baru. Dengan kambing guys. Untuk kita punya kambing. Sekejap lagi kita ambil alih pula. Kapek pula buat bakaran daging. Daging apa? Daging lembu. Atau tinang. Hangat kot hidup api. Okay, kalau hangat tak dengan api, kami tak terbakar. Ya. Mesti terbakar lah. Tapi lambat. Ni lepas cerita kambing, kita akan masak kita punya daging lah guys. Alright, sekarang ni kita dah padangkan kuali. Lepas tu kita nak buat kuah untuk kambing bakar kita lah. Kuah bahan kita. Okay, ini adalah kuah brown sauce brown sauce. Memang ini ada kuah digunakan untuk bahan bakar kita lah. Okay, sos kita. Okay. Okay, kuah kita. Sementara yang lain tengah bakar, kita panaskan kuah dulu. Ini kita breakfast ala-ala western guys. Temudu lah. Oh, temudu ke jangan. Temudu ke lain, temu ramah. Kau ni macam nak kerja tak? Okey, temu ramah. Okey. Untuk tamu kita lah. Tamu onjolah kita ni. Okey. Berikan sepatah dua kata. Oh, sepatah dua kata je. Okey. Kali lebih dah. Cukup. Cukup habis. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini pagi lah kan. Ini apa ni tengok tak tahulah pagi ke malam ke tengah malam kan. Selamat pagi semua. Especially subscriber Onjolah. Nak promo sikit. Sebenarnya saya amat berbangga pada pagi ini sebab apa telah dijemput khas bagi memenuhi aktiviti Onjolah yang berupa apa tajuk pagi ni? Sarapan ala western. Ya, yeah, betul. Sarapan ala western. Sarapan ala western tapi orang western pun tutup muka. Ni terbelit-terbelit lah. Terima kasih lah sebab jemput. Biasalah santai-santai kan. Terbelit-belit je. So pada semua yang apa ni, keep on subscribe. Like, subscribe dan lupa tekan butang apa? Notification. Okey, Onjolah Okey, Onjolah terbaik. Sekarang saya nak masak kita punya nasi goreng sebab menu ini kita nak makan kambing bakar dengan daging bakar. So kita akan makan sekali dengan nasi goreng garlic lah. Ini adalah kita punya bahan-bahan dia. Bahan yang pertama kena ada nasi kan. Okay, nasi. Lepas tu kita pakai guna margarin. Ini kita punya garlic. Kita punya bawang putih. So kita guna dengan mix baby. Okay. Boleh saksikan. Okay, untuk masak nasi goreng kita akan pakai margarin untuk dapatkan rasa yang lebih wangi lah. Okay. Kuali itu terlalu panas. Okay, kita masak guna margarin. Sebab kuantiti dia banyak, kita letak banyak sikit guys.
Mana? Otak memacik gila. Maafkan saya. Buat tenang. Punya ni, kita masukkan kita punya bawang. Ni boleh tambah lagi macam ni lah guys. Sebab dia nampak kering kan. Saya buat sikit-sikit sebab kuali dia terlampau panas. Nanti margarin dia terlalu hangit. Okey. So kita akan masukkan sedikit lah. Okey, kita masak untuk quantity 6 orang punya. Okey. Air tangan. Dan kita boleh masukkan sayur dia. Dan bahan utama kita guys. Okey, nasi. Yes. Lepas nasi kita dah mula berasap, kita dah boleh start lah. Masukkan kita punya garam dengan perasa. Nasi goreng kita ni kalau kita biarkan dia dah mula naik asap-asap, maknanya dia dah mula masak. Okey. Yang penting kita punya bahan dia rasa sebati. Itu yang paling penting. Semut ya? Tak lah. Sauna tebu ni sikit lagi. Itu kita tengok apa bakar daging. Daging apa? Daging lembu kan. Jadi tunggu bakar daging lembu. Bagian bakar pinang. Mana ada? Aku beli sikit. Biskit tu? Oh ya biskit. Paling keras ni bagian. Oh ya? Tengok aja kita munyah dia ni. Okey. Okay, baik.
sikit lagi lah. Kita bakar kat sini sikit lagi. Yang pakai arang ke dapur arang kita ni. Orang gitu. Lepas tu nanti sekejap. Tak nampak muka apa. Nanti kita bakar kat mana? Kita bakar kat pondok. Okey, menggunakan dapur pula depan ni. Dapur gas. Sambil-sambil makan lah. Sambil makan lah kan. Hmm. Ni air pun dah panas. Betul lah tu. Okey. Dapur panas. Dapur kayu ni panas sebenarnya. Ya betul. Jadi nanti lepas kendur sikit. Ini habis ni dah. Hmm. So bakar-bakar sambil makan. Ni sikit lagi ni. Baik. Mantap wek. Mantap eh. Mantap. Sikit lagi. Ada hidup. Kita semua. Aku dia. Ayo tu. Alamak, kalau kacau. Kecil banget. Standby untuk makan-makan. Jangan berapa. Ni lah video yang terakhir kita. Video terakhir makan-makan. Tak tahu bila kita akan mula balik lagi. Sebab video terakhir ni Anah ada yang mudah. Dia daging. Modal semua dia daging guys. Sorry ya. Dia tak ada yang nak modal buat konten lain lah. Tak ada. Video terakhir kita. Itu lah punca dia sebab apa ni jadi video terakhir buat makan-makan. Sekarang ada yang modal. Modal habis. Saya habiskan modal. Nampak aku. Nak kerak nak makan tak? Okay, first thing, terima kasih
tim Onjolah sebab sudi jemput makan wow western ini heavy brunch breakfast plus lunch. So sebagai orang kata advisor lah, penasihat boleh panggil advisor boleh. Kion teruskan buat video-video yang menarik dan cuba akan datang lebih power lagi. Pak kena steady sikit Pak. Okey, apa-apa terima kasih tim Onjolah. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share dan tekan loceng Ting ding. Tidak info terbaru tak dapat. Terbaik Onjolah. Yes. OK， 现在我们的 video Onjolah 的 video OK 已经结束了。kita minta tukar video untuk Onjolah untuk kali ni kita dah tamat. OK, sudah tamat. Jadi tamatlah sudah video masak-masak kita sarapan pagi ala-ala western. Terima kasih support. Lepas ni akan ada video yang menarik akan datang. OK, jangan lupa like, komen dan share. Dan jangan lupa tekan button loceng. button like. Ding ding. Button loceng. Ding ding. OK guys, ding ding. Korang tengok video tu habis kan, korang perasan tak apa yang tak ada dalam video tu, apa yang hilang dalam video tu? Perasan tak? Si korang tak perasan kan? Sebenarnya video kami makan, kami dah sedap-sedap makan, kami lupa handphone kami waktu merakam. Jadi waktu rakam rupanya handphone habis bateri guys. Dan video tu kita ingatkan habis bateri dia save, rupanya dia tak save, dia auto cut off. Jadi video kali ni itulah yang hilang, video kami makan tak ada kan. Tapi tak apa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum guys. Sekejap, sekali lagi. Assalamualaikum guys. Kembali lagi ke channel kami Onjolah. Hari ni kita nak buat bakar-bakar guys. Kalau nak tahu kita bakar apa, saksikan video sampai habis.现在我们的Onjolah 的 video 现在要结束了，已经结束了，所以salah kita terslip pula. Okey, tamat sudah. Okey, video Onjolah kita untuk hari ni. Video makan-makan, bertemu makan, sarapan pagi, bertemu makan western. Macam tu, lebih kurang lah. Okey, tamat sudah. Okey, Itu saja untuk hari ni. Jumpa video akan datang. jangan lupa komen, like, subscribe dan tekan loceng. Ding 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 ding. Thank you guys.